Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Hari ini 11 Mei 2024 bersamaan dengan hari Sabtu, saya akan bawakan khas untuk anda semua dalam rancangan Jalan-Jalan Langkawi untuk kita terokai tempat-tempat menarik yang ada di Langkawi. Antaranya adalah The Westin Hotel, merupakan satu tempat penginapan yang cukup terbaik yang ada di Langkawi. Jom sama-sama kita saksikan. Hai, selamat datang ke Westin Langkawi Resort and Spa. Saya Mahani, Assistant Property Manager. So di sini kita ada pelbagai group kategori, daripada standard, suite dan juga villa. The rate mengikut range, we call it fluctuate, mengikut depends on the occupancy. Keistimewaan kita dekat sini because kita ada kawasan yang luas untuk cater untuk family. Kita ada Westin Kids Club, kita ada recreation center, kita ada spa complex. So kita ada pelbagai promotion from time to time. Untuk anda semua yang sukakan perkhidmatan spa, terutama kepada kaum wanita, bolehlah datang ke Westin Hotel ini untuk mendapatkan kesegaran dan pengalaman yang cukup baik dengan herba-herba yang dipilih agar mengembalikan kecantikan dan aura wanita anda semua. Kalau kita cerita pasal spa tadi, kini kita cerita pula tentang pusat rekreasi, di mana pusat ini mempunyai sukan tidak kira umur, dewasa dan juga kanak-kanak. Selain daripada itu, pusat ini mempunyai sukan dalaman dan juga sukan luaran. Best kan The Westin Hotel? Jadi, jangan lepaskan peluang anda untuk datang ke Westin Hotel untuk merasai sendiri pengalaman yang lebih menarik dan aktiviti yang seronok bersama dengan keluarga dan juga rakan-rakan. Kita jumpa lagi di masa yang akan datang. Bye. Assalamualaikum.